Berkumpul kita pada pagi ini di Dewan ini adalah bagi meraihkan majlis persaraan Tuan Guru Besar, iaitu Majlis Lambaian Kasih Khas bersama anak-anak didik SK Felda Pasoh 2. Bagi meneruskan majlis kita pada pagi ini, dijemput adik Dini Cinta Nelly dari Tahun 5 Cerdas untuk menyampaikan ucapan bagi wakil murid. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya berdiri di sini mewakili semua murid untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Bari yang akan bersara tidak lama lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita bersua lagi. Sekian, terima kasih. Majlis menjemput Cikgu Azlin ataupun Cik Muhammad Azlin bin Musa untuk menyampaikan ucapan bagi wakil guru. Dipersilakan. Alhamdulillah, tujuan kita berkumpul di Dewan pada tengah hari ini adalah untuk memberitahu ataupun menyampaikan sedikit maklumat dan juga untuk mengambil masa sesi bersama kamu semualah, murid-murid sekolah bersama dengan guru besar pada saat-saat di penghujung persaraan beliau. Amat Ketara Pucuk Siantan, rasa segar tepian titi. Selamat bersara untuk ingatan, mekar jasa tetap di hati. Tuai padi tinggal jerami, mega petang amat redup. Dunia persaraan Tuan alami, moga tenang nikmati hidup. Kini tibalah masa yang dinanti-nantikan, iaitu ucapan daripada Tuan Guru Besar Encik Abdul Bari bin Razak, orang yang diraihkan pada hari ini dalam Majlis Lambaian Kasih Khas bersama anak-anak didik SK Felda Pasoh 2. Dengan itu saya menjemput Tuan Guru Besar untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Anak didik yang dikasihi sekalian, pertamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya juga dapat kita bersua. Bak kata Cikgu Azlin tadi, dalam suasana begini, ini adalah yang terakhirlah suasana begini. Ya. Terima kasih kepada Cikgu Rashid dan kepimpinan sekolah yang memberi keizinan untuk minta izin tadi untuk kita adakan majlis seumpama ini untuk hari ini. Sepatutnya saya minta besok, tapi kita tak tahu besok tu mungkin ada apa-apa berlaku, kita tak tahu. Oleh kerana ada kesempatan pada pagi ini, alhamdulillah Cikgu Rashid benarkan, dan saya minta maaf kerana mengganggu masa PDPC cikgu untuk majlis ini. Apapun saya kira majlis ini juga majlis yang baik, ya. Untuk saya sampaikan sedikit amanat untuk kita semua. Cikgu lain, Cikgu Shima. Ni sahabat lama cikgu. Tahu? Bukan cikgu kenal dekat sini. Cikgu kenal dia sewaktu cikgu di bahagian teknologi dulu. Kan Cikgu Shima? Dia kerja dekat PKJ Lui. PKJ Lui ke awak gitu? Bahau, PKJ Bahau, sorry. Cikgu di PKJ Kelawang, dia PKJ Bahau. Jadi, okey. Datang sini, jumpa kawan lama balik. Cikgu Ashufiza, seorang yang baik, lembut hati. Kan? Tapi, dia seorang yang kuat bekerja. Kerjanya smart. Dia diam-diam, jadi je kerja. Terima kasih Cikgu Ashufiza. Hebat pengurusan kantin kita, pengurusan RMT kita, pengurusan susu sekolah kita. Saya rasa itu saja. Ada lagi tak yang tinggal? Cikgu mana? Oh, Cikgu Rizal. I'm sorry. Siapa suruh kau duduk belakang kamera? Cikgu Rizal.
Cikgu Rizal ni sebenarnya dia tak layak duduk kat sekolah. Dia tempat dia kat jabatan, dekat PPD. Cikgu Rizal seorang yang hebat dalam bidang IT sama dengan Ustaz Asni. Sebab tu saya kudakan dia orang untuk pendigitalan sekolah kita. Walaupun cikgu tak ada besok, kita harap pendigitalan sekolah dapat kita lestarikan. Boleh jalan? Saya panggil dia Rizal. Yang lain panggil Khairul. Kita doakan agar Cikgu Rizal terus sihat. Saya minta maaf sekiranya ada kekurangan pengurusan kebajikan awak, pengurusan bantuan-bantuan awak. Saya minta maaf. Begitu juga saya minta maaf sekiranya ada kekurangan selaku seorang pentadbir menguruskan sukan awak, permainan awak sangat janggal. Cikgu minta maaf. Cikgu doakan semua kita mendapat kejayaan yang tidak ternilai di hari yang kedua. Itulah doa cikgu. Sama-sama kita berdoa agar tujuan kehidupan kita di dunia ini berjaya. Tidak ada lagi kejayaan yang lebih manis, kejayaan hari yang kedua. Itulah tujuan hidup kita di dunia ini. Tidak ada, tidak lain. Sebab Tuhan dah jadikan kita seorang manusia yang diberatkan, yang diberi tanggungjawab untuk kita selamat di hari yang kedua. Itu saja, tak ada lain. Kita tengok yang kaya pun habis, yang papa kedana pun habis. Mereka pergi mana? Pergi alam yang kedua. Jadi sekali lagi terima kasih semua. Minta maaf kalau ada kata-kata cikgu menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Dan sama-sama kita doakan kebajikan anak-anak kita dapat ditingkatkan dengan lebih baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi ucapan bakal mantan guru besar Encik Abdul Bari bin Razak.